Malam itu, jalan lama di pinggir hutan sunyi dan berkabus. Amin, seorang mat rempit, sedang berlumba seorang diri selepas kalah taruhan dengan kawannya. Jam sudah hampir 2 pagi ketika dia ternampak seorang perempuan berbaju putih berdiri di tepi jalan sambil menunduk panjang rambutnya menutupi muka. "Bang, boleh tumpang?" suara perempuan itu perlahan. Tanpa fikir panjang, Amin membenarkan. Perempuan itu naik membonceng motosikalnya. Pada mulanya biasa saja, tapi semakin lama dia menunggang, motosikalnya terasa semakin berat. Cermin sisi motornya mula bergegar. Perlahan-lahan Amin memandang ke belakang. Perempuan itu sudah tidak duduk. Dia mencangkung di atas belakang motosikal. Kepalanya sengit memandang tepat ke arahnya dengan mata merah terbeliak dan mulut dipenuhi darah. "Laju lagi, aku suka." Amin menjerit ketakutan lalu memulas minyak habis-habisan. Tiba-tiba motosikalnya hilang kawalan dan terbabas ke dalam longkang. Keesokan paginya, orang kampung jumpa Amin pengsan di tepi jalan. Tapi yang paling menyeramkan, di belakang jaketnya ada kesan tapak tangan berdarah.